Wah, main api kita malam ni. Sekali lagi kita orang lepak di tapak pasar malam Jenari Sekajang. Untuk malam ni kita orang singgah di masakan panas Man Tom Yum. Apa yang kita orang order malam ni? Nasi goreng ikan masin, nasi goreng kampung dan juga kuotiao kungfu. Tengok cara Abang Man kita ni masak memang sangat profesional. Siapa yang pernah order dekat sini mesti asyik tengok dia masak kan. Tempat ni kalau malam-malam memang hidup geng. Macam-macam ada jual dekat sini. Lokasi tempat ni memang betul-betul di tapak pasar malam Jenari Sekajang. Dibuka setiap hari kecuali hari Ahad. Hari Ahad tu cuti sebab beri laluan kepada pasar malam. Dah siap pun nasi goreng ikan masin telur mata. Jom kita tengok Abang Man masak kuotiao kungfu pula. Bila orang dah profesional ni masak, memang sekejap aja geng. Waktu operasi daripada pukul 6.30 petang sehinggalah pukul 12 malam. Dah siap pun kuotiao kungfu. Aku nak tunjuk sikit persekitarannya. Macam ginilah rupanya. Untuk satu menu lagi kita orang order kuotiao kerang. Tukang masak dekat sini masing-masing ada skill yang tersendiri. Dimasak menggunakan api yang besar supaya mendapat aroma hangit-hangit dari kuali tersebut. Bila dah sampai penuh meja jugalah menu kita orang ni. Nampak menyelera kan? Wah, ada angin-angin wahai di situ. Kita mulakan dengan nasi goreng ikan masin. Wah, mantap, secukup rasa. Kita cuba pula kuotiao kerang. Masuk aja ke dalam mulut, tak kedekut kerang geng. Sekarang Zarani nak cuba pula kuotiao kungfu. Memang sur. Satu lagi nasi goreng kampung berserta dengan telur dadah. Satu kombinasi yang cukup mantap. Apa lagi kita orang layan kayu lah malam-malam ni. Macam biasa lah geng, kita akan tinggal jejak dulu. Yang berdekatan jomlah kita support. Boleh try.